Okey, latih diri 5.2. Encik Muiz mula bekerja di bawah syarikat pada 1 bulan tertentu. Okey, gaji tahunan yang ditawarkan pada tahun pertama ialah 36,000. So, gaji tahun pertama dia 36,000. So, cikgu tulis dulu lah 36,000. Okey. Dan kenaikan gaji pada tahun seterusnya ialah 1,000. Maksudnya tahun berikutnya gaji dia naik 1,000. Jadi 37,000 lah. So, ni gaji tahun pertama. Tahun 1. So, tahun 2 dia dah jadi 37,000. Sebab dia kata naik 1,000 kan. Okey. So, kalau kita tengok beza dia, D dia dah 1,000 lah. Okey. Kalau kita guna formula janjang aritmetik. T sebutan sama dengan sebutan yang pertama. Okey, tambah dengan N tolak 1 darab dengan beza sepunya lah. Okey, so kita tengok dekat sini. Soalan dia, hitung bilangan tahun Encik Muiz perlu bekerja. Berapa bilangan tahun Encik Muiz perlu bekerja supaya dia memperoleh 2 kali ganda gaji tahun pertama. 2 kali ganda Maksudnya 36,000 darab 2 36,000 darab dengan 2, so 72,000. Okey, 72,000 dia nak naik 2 kali ganda. So berapa tahun dia kena kerja? So kita guna formula ni lah. Kita guna formula janjang aritmetik. So sebutan yang pertama dia 36,000 lah. Okey, tambah dengan N dia kita nak cari bilangan tahun ni. Darab dengan beza sepunya dia berapa? 1,000 lah. Okey, sama dengan berapa ribu? 72,000. Okey, so yang ni seperti biasalah, bawa pergi sebelah. Tolak 1 darab dengan 1,000. Okey, 72,000 tolak 36,000. So, kita dapat 36,000 lah. Okey. So, N tolak 1 sama dengan 36,000 bahagi 1,000. So, dapat 36. So, N sama dengan 1 bagi 11. So, 37. Okey, dia kena kerja 37 tahun. 37 tahun. Baru gaji dia 2 kali ganda. Okey. Okey, cikgu sambung dengan soalan B. Hitung kenaikan gaji tahunan jika gajinya pada tahun ke-6 ialah 43,500. So, macam mana kita nak kira Maksudnya pada tahun yang ke-6 ni, sebutan yang ke-6 ni, gaji dia 43,500. So, gaji yang pertama, sebutan yang pertama ni 36,000. Okey, tambah dengan N ni mesti 6 lah. So, 6 tolak 1. So, kita nak tengok berapa kenaikan dia. Kenaikan gaji. Kita nak D lah. Kita nak D. Kalau sebutan yang ke-6 dia ialah 43,500. Okey, yang ni just selesai seperti biasa lah. Okey, 6 tolak 1. So, 5D sama dengan 43,500 tolak dengan 36,000 Okey, so D sama dengan 43,500 tolak 36,000. So, kita akan dapat 7,500 bahagi 5 7,500 bahagi dengan 5. So, cikgu akan dapat 5. So, akan dapat 1,500. 1,500. Okey, maksudnya, untuk tahun yang ke-6 ni, untuk dapat gaji banyak ni, so kenaikan tahunan dia mesti banyak ni lah. 1,500. Dia tak boleh naik 1,000 lah. Okey, settle soalan yang kedua.